Okay, jadi pada halo, assalamualaikum, welcome back to my channel dari Fighter 78. Jadi pada hari ni aku akan bermain intro dulu. Kita sambung, kita dah cari kunci. Nak kunci store. Ambil lah barang-barang di Okay, store. kalau finish supplies, go to the storage room. Mana banyak songi lah. Roti canai siut. Oh, roti canai mana? Wih, gila. Roti canai biar macam ni ya? Makan dulu kan? Okay. Woi, cari bilik store. Kita tak boleh lari sangat. Sebab kalau kita lari akan turun banyak jugalah kita punya apa namanya energi. Ni apa? Tak ada nama. Boleh buka? Boleh buka. Kita buka. Tak boleh buka. Dia kena boleh tahan serang kau. Sekolah. Rasanya sekolah ni tak siap. Sebab macam ada batu kan. Monyet ni kursi tak boleh tengok ke? Macam kursi kita campak. Weh, sabar lah. Aku duduk cek sana lah duduk ni. Okey, okay. Kat sini ada toilet, masjid, surau, cafe, storage room, staircase. Weh, menang ni. Berani jalan seorang. Tadi bukan main, takut. Aduh, aku duduk diam lah. Kau kenapa? Toilet, surau, music, cafe, storage room. Oh. Okey. Kita ikut leader Eva. Tak ada apa-apa. Aku tak situ. Leader Eva. Eva, yakin ke kita boleh menang? Cafe, storage room, insyaAllah, staircase, okay. Tapi buat masa ni tak seram lagi lah. Walaupun ada jump scare Pontianak tadi, tak apa lah sikit. Jangan cakap. Kau mandi dulu. Uish. Yalah. Uish, dah jumpa cik, oi. Tapi orang kata kalau api-api macam tu ada pelanggan. Lawak dah. Lawak tu. Betul kan? Siapa setuju kalau ada api-api macam tu malam-malam, itu penanggal? Korang Jangan komen. cakap dulu. Jangan cakap diam je. Korang komen kat bawah. Tengok dalam. Saya tengok dalam. Aku tak berani. Tak. Jangan scare. Weh, apa benda tu? Weh. Awak tengok belakang hang. Hilang. Awak hilang. Kunci surau. Nanti masuk tu, solatlah kau kat surau tu. Sebab aku cakap. Ya Allah. Hang boleh duduk diam. Ada kain hitam tu berdiri, nampak macam kepala sikit. Hang boleh buat relax. Tapi jangan sikit. Weh, jom tengok api tu. Tak yalah, kau ni macam-macam lah. Aku ni dah lah takut. Itu lilin tu. Mana ni? Mana apa, jom. Mana seorang? Weh, janganlah juang aku ni. Oh, Larilah problem. malah hilang kan. Toilet surau. Sama sini surau kat sini lah. Teruk je. Okay. Weh, apa benda yang macam ada api-api kat atas? Sini tengok. Sebelah atas. Alah, biarlah. Weh, boleh tahan serang kau game ni kan. Merekam kau. Weh, aku nampak perempuan tadi weh. Aku nampak perempuan dalam ni. Tapi perempuan bacon. Bodoh lah. Tak jadi nanti Kau nampak aku kan? Tak, sumpah. Aku nampak bacon dalam ni. Tak jadi nanti aku ni bulatkan yang warna merah. Tak,
Tak, yang ni pintu ni aku dah buka ni. Kita ada kunci tak punya? Tak boleh. Kalau aku tak keluarkan pun sama je. Tak kat sini tu. Sabarlah, aku dekat sini. Baca lah, baca. Tu toilet. Ini mah astagfirullah. Surah sana, surah. Betul lah. Baby, ikut. Astagfirullahalazim. Apa nampak tadi? Okay kan, kalau korang nak aku sambung part tu, komen Dia kat kata, bawah. story ni Bye. kata apa yang dia Dah nampak. masuk waktu isyak. Baik aku solat dulu. Dia suruh solat dulu. Okay kan, kita solat dulu kan. Itu Mustafa. Dah lah.